Okay guys, hari ni saya nak bawa korang kita feel Omoda O5 ataupun Cherry O5. Model yang mula-mula popular ketika Cherry awal-awal masuk pada tahun 2023. Awal-awal comeback dia tu 2023. Masa tu dia dengan Cherry Omoda 5H dan 5C. Dia ada dua spek yang dia bawa masuk masa tu. So ini adalah version facelift yang mana dia dah tak ada spek rendah dan spek tinggi. Dia hanya dengan satu spek saja, iaitu Omoda O5. So dah tak ada. Say that again. No thank you. Dia ni suka menyampuk kalau orang cakap. Lain kali jangan menyampuk Okay. Alright, so kita nak bawa korang untuk test cornering. Jadi kita akan bawa ke jalan minyak beku. Jalan minyak beku, yang mana jalan tu adalah jalan ke pantai minyak beku yang jalannya banyak cornering. So kat situ best lah untuk kita dapatkan feel handling. Memandangkan kereta ni memang dah di-upgrade daripada segi suspension belakang, yang mana sebelum ni menggunakan torsion beam. Of course, mostly kereta-kereta yang berada di segmen B, SUV ataupun kereta yang berada di segmen B, mostly akan menggunakan torsion beam untuk sistem suspension belakang. Tapi Cherry buat perubahan yang mana dia berikan suspension multi-link. Yang sebelum ni Omoda 5H, 5C pakai torsion beam. Yang ini dia gunakan multi-link. So dia upgrade pergi ke multi-link. Multi-link ni biasanya kereta-kereta mewah lah, kereta-kereta yang mahal. Yang harga 150,000 ke atas yang akan gunakan multi-link. Biasanya segmen C ke atas menggunakan multi-link. Ada juga segmen C yang masih menggunakan torsion beam. Torsion beam ni daripada segi cost maintenance dia untuk penjagaan tu lebih mudah lah. Tapi multi-link memberikan pengalaman pemanduan yang lebih sedap. Tu beza dia. Biasanya kereta-kereta mahal lah. Kereta-kereta mahal akan pakai multi-link. Of course, bayaran kereta harga dah mahal, orang akan expect pemanduan yang sedap, yang baik. Tapi Cherry bermurah hati kerana dia memberikan suspension multi-link pada kereta dia segmen B. Cherry O5 ni dikeluarkan pada tanda harga lebih murah 2,000 berbanding model dia yang mula-mula keluar, iaitu 5C, 5H. 5H awal tu dia keluar pada 118,800. Yang mana Omoda O5 ni pada tanda harga 116,800. Bukan saja daripada segi suspension yang diberi tambah baik, tapi sistem gearbox juga diberikan perubahan, iaitu daripada sistem gearbox CVT kepada sistem gearbox DCT. 6 speed DCT. Enjin masih sama, 1.5 turbo, menghasilkan 156 horsepower, 230 Nm of torque. So perubahan besar yang diberikan adalah daripada segi suspension dan juga
gearbox DCT. Suspension multilink ni sangat-sangat bagus pada situasi pemanduan handling ketika jalan yang macam ni lah, banyak corner, so kita feel lebih confident, lebih orang kata apa, melekat atas jalan. Pemanduan pun grip lah, kurangkan body rolling, jadi kenderaan tak feel seperti menaiki sampan. Okey, sekarang kita menggunakan normal mode. So kereta ni ada 3 mode. So kita sekarang tengah gunakan mode yang normal. Dia ada 3 mode, iaitu eco, normal dan juga sport mode. Okey, kita nak tukar mode kat mana? Kita boleh tukar mode dekat sini. Yes, so kalau nak tukar mode, just tekan saja. Macam ni, tukar kepada sport mode. Sport mode respon engine lebih sport lah, agresif. Okey, sekarang kita tukar pada sport mode. Okey, kita akan mulakan kejap lagi test untuk handling macam mana. So sitting position memang sedap, dengan seat semi bucket ni, dia ala-ala bucket. Memang grip lah, grip body kita. So tak adalah kita rasa macam duduk tu nak terbuang ke kiri ke terbuang ke kanan ke. So kita duduk tu memang duduk tu di grip, terasa macam dipeluk begitu. Untuk kereta segmen B dengan enjin 1.5 turbo, dengan 156 horsepower, 230 Nm of torque, saya tak payah komen tentang performance dia lah. Daripada angka tu je korang dah boleh tahu dah, kereta ni pasti tidak mengecewakan daripada segi performance. Jalan ni memang agak dangerous sikit, bukan setakat berliku, tapi jalan ni juga digunakan oleh lori-lori besar, trailer-trailer, kerana berhampiran dengan pelabuhan barang-barang daripada Indonesia, nak turun bawang, kelapa, apa segala bagai dekat sini. So banyak lori lah dekat sini. Bukan saja jalan dia berliku, tapi juga banyak kenderaan-kenderaan berat. Tapi saya suka test kereta dekat jalan ni, sebab jalan ni dia punya apa, orang kata kita dapat uji dia punya handling, sedap tak sedap dekat jalan ni lah, gigit tak gigit dekat jalan ni. So dekat sini juga banyak kuari sebab tu kita boleh tengok lori-lori batu banyak. Aduh, agak frust sikit lah. Nasib baik lori batunya belok, kalau tidak lembab, tak dapat nak test dia punya apa, handling dia. So far feel memang confident lah, walaupun dalam kelajuan yang tak laju lagi ni, tapi kita dah boleh feel, orang kata sedapnya kita pegang steering tu, kontrol steering ni dia agak tepat lah. Kita just pusing sikit je, nampak macam ni corner tajam kan, tapi saya pusing sikit je, saya tak perlu sampai nak pusing steering tu. Alamak, show sedap, memang sedap. Cornering tadi agak tajam. Okay, kita boleh tengok ni lagi satu corner yang tajam. Okay, tengok steering saya pusing berapa degree saja. Handling dia memang sedap.
Pusingan steering pun sikit je dia dah memberikan respon. Steering pun tak feel terlalu ringan dan tidak terlalu berat. Pada saya dia ngam. Memang ngam. Sekarang ni kita tengah gunakan sport mode, so pedal response memang best. Pada jalan-jalan yang berliku macam ni, kita banyak drop minyak and tekan, drop minyak and tekan. Jadi kita perlukan power yang cepat untuk respon tindakan kita. Kalau kita guna eco mode, bila kat corner kita lepas je pedal and kita nak come back balik, nanti akan rasa macam berat, rasa macam susah, macam tak respon. Jadi kita gunakan sport mode untuk kita feel responsif yang agresif. Maksudnya bila kita drop, kita lepas pedal minyak, kita nak datangkan balik power dia terus ada. Dia tak perlu nak tunggu-tunggu. Tu yang kenapa kita gunakan sport mode pada jalan-jalan yang berliku. Selain daripada kita perlu power untuk memotong, antara lainnya kelebihan ketika jalan-jalan berliku macam ni lah. Ketika ni kita perlukan pedal yang sangat respon, power yang cukup untuk kita lepas dan come back. Enjin 1.5 dengan Newton meter of torque 230 memang cukup lah. Cukup ringan untuk nak pergi. Pedal responsive best, pantas. Steering punya handling best. Maneuvering pun senang. Untuk kontrol jalan-jalan berliku ni, kita just pusing sikit je steering, dia dah best layan corner. Kalau respon steering ni tepat dan sikit je, tak perlu kita sampai nak pusing habis nak layan corner yang tajam kan. Dia sikit je, dia dah boleh layan. Tu yang shock. Saya tak dapat nak try kereta ni dengan orang kata laju, pasal kereta kat depan ni semua slow-slow lah. Jadi kita terpaksa follow. Nanti mungkin balik ikut jalan clear sikit, dapatlah kita bantai sikit corner kan. Macam mana handling dia pada kelajuan yang tinggi kan. Macam ni dia dah kurang sikit jalan berliku dia. Tadi dekat belakang tadi jalan dia syok, tapi sayang pula kenderaan kat depan semua slow-slow, lori lah, apalah. Jadi tak dapat nak feel betul-betul. Nanti balik kalau dapat jalan kosong, ataupun kalau ada kereta, saya biar orang kereta jalan dulu lah. Kita nak biar jalan tu kosong dan kita nak test dia punya handling dia, cornering dia macam mana. So kita pun dah nak sampai, tak jauh guys, ke Minyak Beku, pantai Minyak Beku. Lebih kurang dalam 5-10 minit macam tu lah daripada bandar nak ke pantai Minyak Beku. So Omoda O5 ni SUV segmen B yang antara satunya menggunakan multi-link suspension. Before this dia guna torsion beam, tapi untuk Omoda E5 version yang elektrik tu, fully EV tu, dia dah memang memang dah gunakan multi-link. And kalau pesaing dalam pasaran, tak ada yang menggunakan multi-link kecuali pesaing yang dalam family. Macam Jayco yang baru ni, Jayco J5, dia guna multi-link suspension. Maknanya dalam family Chery punya ni jugalah kan. Tapi pesaing-pesaing daripada
jenama lain tidak menggunakan multilink. Diorang menggunakan torsion beam. So that's why antara reason kenapa korang kena test drive, kena try Chery 05 ni. Feel macam mana grip, handling yang best bagi sebuah kereta SUV segmen B. Padu guys. Okay, so sekarang kita on the way balik. So nampak jalan pun cantik, clear, kosong. Tadi pergi, kereta banyak, lori ada, semua pun slow. Kita tak dapat nak try handling kereta ni pada kelajuan yang bukanlah tinggi, tapi sedang-sedang elok. Kalau kita tengok sekarang ni pada 74 km per hour, kita ambil corner. Show. Layan sangat layan. Omoda 05 baru ni dekat China dia orang launching Omoda 4 C4 Mantap juga. Kereta tu segmen lagi kecil daripada ni. Dia berada di segmen Tiggo Cross, segmen A. Aduh, cornering best. Kereta depan slow. Kita tak boleh nak feel lah. Okey, ada ruang. Kita potong dia. Alamak, 1.5 turbo memberikan respon yang cukup best lah. Okey, ni corner tajam corner tajam. Alamak. Mantap. Mantap guys. Corner ni sangat-sangat tajam. Gigit melekat. Betul-betul confident, tak risau, tak ada sikit pun terasa membuang. Dia punya melekat memang layan. Ini best. Ini best. Memang best. Alamak. Kereta yang berada pada harga 116,800, segmen B, yang menggunakan suspension multilink multilink. Tengok dia punya gigit. Inilah kelebihan suspension multilink. Kalau orang yang tak tahu apa beza torsion beam dengan multilink. Torsion beam kau tak boleh buat macam ni guys Torsion beam kau akan rasa kereta tu tak berapa nak confident. Stability dia, handling dia tu tak dapat macam mana kereta yang gunakan suspension multilink. So korang dah tengok macam mana aku layan corner tu tadi. Sangat-sangat confident. Walaupun pada kelajuan yang agak tinggi, kereta ni memang grip dan gigit layan lagi guys. Nampak tu 116,800 punya kereta kau dapat dengan sistem ADAS complete, suspension multilink, 6-speed DCT, 1.5 turbo, kereta dengan design aerodynamic, sporty, modern, interior modern, 6 airbag, sound system, Sony speaker. Lomak nampak tu. Ada dengar sikit bunyi. Tajam tu. Laju saya ambil 70 lebih. Tapi tak lari. Dia tak lari. Dia memang menggigit lagi kat situ. Itulah kelebihan dia. Yang hari ni
kita cuba nak sampaikan kat korang kenapa korang harus pilih ataupun letakkan Cherry 05 ni berada dalam list kereta. Kalau korang yang nak beli antara kereta segmen B kan, korang nak tengok, korang just bandingkan, pergi test drive, dijemput korang datang test drive. Okay, so inilah serba ringkas macam mana pengalaman saya bawa korang pergi bersama saya dalam kereta ni. Kita bawa Cherry 05, kita test dia punya handling. Memang best guys Okay, kalau korang nak cari informasi tentang kereta-kereta Cherry, boleh subscribe saya, channel saya. Boleh juga follow saya di akaun TikTok dan juga Facebook, Cherry Batu Pahat Hasbul ataupun Cherry Hasbul. So guys, jangan lupa subscribe dulu. Jangan jauh-jauh, follow rapat-rapat. Assalamualaikum.